A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah guna dan inayahnya maka Allah SWT memberi keizinan kepada kita untuk berbincang pada hari ini. Bahawa ni ada satu soalan dan berlega-lega dalam pemikiran kita dan dalam masyarakat kita daripada dulu sampai sekarang, berkenaan tentang satu persoalan puasa di bulan Rejab. Apakah hukum puasa di bulan Rejab? Sebahagian orang kata boleh puasa bulan Rejab, sebahagian orang kata tak boleh puasa bulan Rejab, sebahagian orang kata kenapa pula tak boleh puasa bulan Rejab, sedangkan bulan Rejab tu adalah bulan yang diberkati Allah dan sebagainya, di antara bulan-bulan haram. Maka insya-Allah hari ini kita akan cuba untuk menjelaskan berkenaan tentang hukum puasa di bulan Rejab. Yang pertama kita kena tahu bahawa bulan Rejab itu sendiri adalah salah satu daripada bulan-bulan haram. Bulan haram ni bukan maksud haram tu haram yang kita faham macam haram anjing, bukan haram anjing itu. Haram di sini ada maksud suci. Macam kita sebut Masjidil Haram di Mekah. Masjidil Haram di Mekah. Haram itu bermaksud suci. Masjid yang suci di Mekah. Hari ini kita akan berbicara berkenaan tentang bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram, dia ada bulan Rejab, dia ada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Muharram. Bulan-bulan ini disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Allah sebut inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atu hurum. Dalam surah At-Taubah Allah Ta'ala sebut bahawa dalam dunia ni, dalam satu tahun tu ada 12 bulan. Dan bulan yang di antara 12 bulan tu ada 4 bulan yang bagus, 4 bulan yang mulia, iaitu bulan-bulan haram yang kita sebutkan tadi. Itu berkenaan tentang kelebihan bulan-bulan ini. Maka kita dapat tahu bahawa bulan Rejab ini terkandung daripada 4 bulan ini. Maka kita tahu bahawa bulan Rejab adalah salah satu di antara 4 bulan yang sangat baik, sangat banyak kelebihan dia. Bahkan dalam ayat yang lain Allah SWT sebut, Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah juga, Allah Ta'ala kata fala tuzlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu buat zalim pada buat kezaliman macam kerosakan, buat peperangan dan sebagainya pada bulan tersebut, pada bulan-bulan tersebut, bulan Rejab dan sebagainya. Bukan bermaksud pada bulan tersebut sahaja yang tidak boleh buat perkara-perkara kemungkaran, perkara jahat dan sebagainya, peperangan, bukan itu saja. Tetapi pada bulan tersebut, pengharaman tersebut macam maksiat. Maksiat itu dah haram. Tapi pada bulan haram, bulan Rejab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan juga bulan Muharram ini, dia punya haramnya itu lebih lagi. Kemudian itu yang pertama, kita tahu bahawa bulan Rejab adalah bulan yang haram. Bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Tidak boleh ada pertumpahan darah pada bulan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian kita nak tahu pula apakah hukum berpuasa di bulan Rejab. Ada orang berdalilkan daripada satu hadis yang dikatakan hadis, kata mereka sum minal hurum watruk. Sum minal hurum, berpuasalah pada bulan-bulan haram. Berpuasalah pada bulan-bulan haram. Hadis ini direkodkan oleh Imam Abu Dawud. Cumanya hadis ini didaifkan oleh para ulama lah. Bahkan sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, yang pertama kita tahu bahawa hadis ini tidak boleh dipakai sebab dia daif, tidak boleh dipakai untuk amalan. Satu. Yang kedua, kalaulah hadis ini sahih, ini cumalah istihbab, satu galakan saja untuk berpuasa tanpa kita nak khususkan pada bulan haram sahaja. Kita nak berpuasa bulan apa pun boleh. Puasa dia banyak, puasa sunat dia ada banyak. Puasa sebab tak ada makanan. Nabi SAW bila dia bangun pagi, dia tanya Aisyah, apa makanan kita hari ini? Aisyah kata tak ada apa pun. Maka Rasulullah kata, ketahuilah bahawa aku berpuasa pada hari ini. Hadis sahih. Banyak lagi hadis berkenaan tentang
puasa. Bahkan kita ada hari-hari yang disunatkan puasa. Hari Isnin, hari Khamis, disunatkan berpuasa. Hari putih 13, 14, 15 Muharram, 13 setiap bulan, 13, 14, 15 setiap bulan. Itu disunatkan untuk berpuasa. Maka kita pun berpuasa pada hari tersebut. Syekhul Islam Ibn Taymiyah sebutkan dalam fatwa, dalam Majmu'ul Fatawa, dia sebut wa amma shaumu Rajab bi khususihi fa ahadithuhu kulluha dha'ifah. Adapun berpuasa di bulan Rajab secara khususnya, maksud kita khusus berpuasa bulan Rajab, aku puasa sunat bulan Rajab. Kita puasa sunat bulan Rajab. Fa ahadithuhu kulluha dha'ifah. Hadis-hadis yang nak mengatakan sunatnya puasa pada bulan Rajab itu semuanya adalah dhaif. Bal mawdu'ah, bahkan palsu. Wa qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, Ibn al-Qayyim pula sebut kullu hadis fi dzakr siyam Rajab wa salatu ba'd al-layali fihi fahuwa kadhib muftara. Setiap hadis yang menyebutkan berkenaan tentang puasa bulan Rajab, bahkan bersolat pada sebahagian malam dia, contoh kita sunatkan, kita dengar ada orang kata ada hadis kelebihan mendirikan solat malam pada malam 15 Rejab ke, 14 Rejab ke, 1 Rejab ke dan sebagainya. Maka Ibn Qayyim sebut semua hadis-hadis itu adalah dusta dan dibuat-buat. Disebut dalam Al-Manarul Munif. Bahkan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani sebut dalam Tabyinul Ujub, lam yaruddu fi fadli syahr Rajab wala fi siyamihi wala siyam syai'an minhu muayyan wala fi qiyamul lailatin makhsusah fihi hadis sahih yuslihu lil hujjah. Tidak ada pun mana-mana hadis tentang kelebihan bulan Rajab ataupun kelebihan berpuasa di bulan Rajab ataupun wala siyam syai'an minhu, ataupun berpuasa pada mana-mana bulan Rajab secara tentu, maksudnya bulan Rajab, dalam bulan Rajab. Wala fi qiyamil lailah makhsusah fihi. Tidak ada pun sunat untuk bangun malam, bertahajud di mana-mana malam bulan Rajab. Hadis yang sahih, tidak ada hadis sahih yang boleh digunakan sebagai hujjah. Syekh Said Sabiq sebut dalam Fiqh Sunnah, Syekh Sabiq sebut wa siyamu Rajab laysa lahu fadlun zaidun ala ghairihi min asy-syuhur. Puasa bulan Rajab tidaklah lebih pada bulan-bulan lain. Kalau bulan lain kita puasa pada bulan lain, kecuali bulan Ramadan lah. Kecuali bulan Ramadan kita puasa bulan lain dan kita puasa bulan Rajab, tidaklah bulan Rajab itu lebih baik pada bulan lain dari segi puasanya. Illa annahu minal ashhurul hurum, melainkan bulan Rajab ini adalah bulan hurum, bulan yang haram, bulan yang dimulakan oleh Allah SWT. Walam yarud fi sunnah as-sahihah anna as-siyam fadilatun bi khususihi. Bahkan tidak ada mana-mana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengkhususkan puasa pada bulan Rajab itu. Wa anna ma jaa fi dhalika mimma la yanhadu lil ihtiyaj bihi intaha. Wa sa'ala Syekh Ibn Utsaimin, dan ditanya kepada Syekh Utsaimin an as-siyam yawm as-sabi' wal 20 min Rajab wa qiyam lailatihi. Syekh Utsaimin ditanya, mufti Mesir, mufti Arab Saudi pernah ditanya berkenaan tentang puasa pada hari ke-27 Rajab dan juga buat qiyamul lail pada malam dia. Syekh Utsaimin ditanya apakah hukum solat tersebut dan apakah hukum puasa pada 27 Rajab itu. Maka dia dijawab oleh Syekh Utsaimin, siyamul yawm as-sabi' wal 20, puasa pada 27 hari bulan minar Rajab, daripada bulan Rajab, wa qiyamul lailatihi, dan buat qiyamul lail pada qiyam lah, maksudnya qiyamul lail, puasa solat malam pada malam tersebut. Wa takhsisu zalika bid'ah, dan mengkhususkan perkara tersebut adalah bid'ah. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan semua perbuatan bid'ah, perbuatan baru dalam agama, perbuatan baru yang tak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam buat, yang tak pernah Rasul sallallahu suruh, yang tak pernah ada dalam agama, maka itu adalah
perbuatan yang diada-adakan dan dihalang oleh Islam daripada melakukannya, dan ini akan membawa manusia, membawa kita yang mengamalkan perkara yang tidak ada dalam agama ini ke dalam lembah neraka. Sekadar itu saja, wallahu taala alam.